Selamat pagi dan salam sejahtera sukan kepada semua. Sebagai Karim Fari dan beri nama diberi pelajar tahun 6 dari Sekolah Pasangan Awak. Dan kos sekolah saya adalah YBB 625. Saya bertujuan untuk kongsi dengan semua mengenai sebuah buku yang saya baca yang berjudul Hela Santupai. Hasil karya seorang penulis wanita bernama Fadilah Harun yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh PEP Publishing Sendiri Berhad. Buku ini mempunyai 24 halaman cerita. Buku ini mengisahkan tentang dua orang sahabat, iaitu Sang Kura-kura dan Sang Tupai. Buku ini mengisahkan tentang Sang Tupai yang tamak, tidak mengkongsi buah durian dengan yang jatuh ke tanah dengan Sang Kura-kura. Oleh kerana tamak, Sang Tupai telah membuat satu rancangan untuk menyatukan Sang Kura-kura, iaitu pertandingan memanjat pokok durian. Sang Kura-kura tidak puas hati, lalu mengajak Sang Tupai pertandingan di badan sungai. Sang Tupai setuju bahawa dengan pertandingan tersebut, Sang Tupai berfikir bahawa Sang Kura-kura yang mempunyai cengkeram barat itu akan tenggelam dan mati lemas. Namun, ketika pertandingan itu berlangsung, Sang Tupai tidak pandai berenang, lalu dia hanyut di bawah air yang deras. Namun, tanpa dia tersedari, Sang Kura-kura telah menyelamatkan Sang Tupai dan membawa dia ke tepi sungai. Semenjak kejadian tersebut, Sang Kura-kura dan Sang Tupai pun menjadi akrab dan saling berkongsi makanan bersama-sama. Antara pengajaran yang dapat melalui cerita ini adalah kita janganlah terlalu tamak. Justru kita perlulah berkongsi makanan dengan lain agar kita disenangi oleh ramai. Selain menghargai dan menghormati kekurangan satu sama lain, menghargai dan menghormati kekurangan satu sama lain dapat mewujudkan kerjasama yang kuat. Ingat, orang-orang hebat adalah orang yang mempunyai kerendahan hati dan tidak tamak melakukan satu kerja. Sekian, terima kasih.